Kerajaan dan pemimpin yang sepatutnya merancang perjalanan mereka, bukan menyusahkan rakyat hanya semata-mata untuk memudahkan pemimpin luar negara ketika melawat ke Malaysia, kata Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Tun Faisal Ismail Aziz. Beliau berkata, netizen mengeluh di media sosial apabila terpaksa berdepan kesesakan di jalan raya akibat penutupan beberapa jalan utama disebabkan lawatan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping ke Malaysia. Katanya pengguna jalan raya yang terjejas akan mentafsirkan situasi ini sebagai usaha menjaga hati pemimpin luar negara sebagai lebih penting berbanding dengan kesenangan rakyat sendiri. Sepatutnya pemimpin dan kerajaan merancang perjalanan mereka dan tempat program mereka supaya tidak menyusahkan rakyat. Ini terbalik, rakyat pula terpaksa merancang perjalanan mereka untuk memberi kesenangan kepada pemimpin dan kerajaan. Biar rakyat susah asalkan pemimpin dan kerajaan senang, katanya dalam hantaran di Facebook. Semalam media melaporkan Jinping selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 6.30 petang bagi memulakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula semalam sehingga Khamis. Beberapa laluan di Putrajaya dan ibu negara akan ditutup ini bagi memudahkan pergerakan Presiden China Xi Jinping sempena lawatan negara ke Malaysia. Susulan itu, orang ramai dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan pihak polis yang bertugas